Saya jarang memberi komen balas pada komentar politik yang dibuat oleh rakyat biasa. Hari ini, ada satu komentar politik yang dibuat oleh Liana Marzuki mengenai hubungan saya dengan PMX. Mungkin sebab ada perkataan tut, ramai yang menghubungi saya untuk mendapatkan reaksi. Daripada saya jawab kepada setiap orang, lebih baik saya jawab terus di sini. Yang saya setuju, pertama, bahawa apa yang berlaku dalam pemilihan PKR yang lepas itu memang satu perancangan. Kedua, bahawa memang ada pertembungan di antara saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang saya tidak setuju, pertama, bahawa saya bercita-cita dan tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri sehingga tidak setia dan melawan Datuk Seri Anwar. Kedua, bahawa pertembungan kali ini mirip kepada perebutan kuasa di antara Datuk Seri Anwar dan Tun Mahathir dalam tahun 1998. Berikut adalah hujah-hujah saya. Penulis memberi gambaran bahawa pandangan saya dalam kerajaan mendatangkan masalah kepada Datuk Seri Anwar yang mungkin boleh menyebabkan beliau kalah dalam pilihan raya. Ini permulaan yang baik untuk memahami titik perbezaan di antara saya dan Datuk Seri Anwar. Secara tidak langsung, ia juga mengesahkan perkara ini tidak ada kena-mengena dengan perebutan kuasa atau cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri seperti yang digambarkan oleh penulis. Soalnya ialah sejauh mana dan seberapa cepat kita berani melakukan perubahan seperti yang kita gagaskan di luar kerajaan. Datuk Seri Anwar selalu memberi pelbagai alasan bahawa jika perkara ini dibuat, UMNO akan marah. Jika perkara itu dibuat, DAP akan marah. Jika kita baiki perkara ini, GPS pula tidak akan puas hati. Dari situlah bermulanya keluhan beliau mengenai saya kerana beliau begitu fokus untuk menang penggal kedua, tidak kira apa harga yang perlu dibayar. Menjaga hati UMNO, DAP, GPS dan pihak-pihak berkepentingan lain itu lebih penting dari segala-galanya. Saya berbeza pandangan. PKR diberi peluang menjadi kerajaan untuk menzahirkan perubahan-perubahan. Bukan sahaja berkaitan struktur dalam aspek pentadbiran ekonomi dan sosial yang menyeluruh, tetapi membawa budaya politik yang bersih dan telus, seperti yang kita gagaskan dalam agenda reformasi yang kita laungkan berpuluh tahun. Keutamaan dan kesetiaan bukan kepada batang tubuh, tetapi kepada wawasan yang kita bawa. Lagipun soal kesetiaan ini sepatutnya tak timbul langsung. Tidak cukupkah puluhan tahun dari usia muda yang kami abadikan berjuang untuk PKR dan beliau, yang banyaknya beliau berada di dalam penjara? Kalau saya tak setia dan mahu jawatan politik, bukankah lebih mudah untuk saya cium tangan Tun Mahathir semasa PH 1.0 dahulu, seperti mana dibuat oleh ramai pimpinan PKR, DAP dan Amanah yang lain pada ketika itu? Ataupun bergabung dengan Datuk Seri Azmin untuk mencabar Datuk Seri Anwar selepas PRU 2018. Malah keputusan-keputusan yang merintis kepada bebasnya beliau dari penjara dalam tahun 2018, diberi pengampunan diraja dan ada peluang kembali untuk menjadi Perdana Menteri, banyaknya itu dirintis oleh kami. Sedangkan Datuk Seri Anwar, semasa beliau di dalam penjara, beliau tidak bersetuju pun dengan penubuhan PH. Pada ketika itu, beliau tetap percaya PKR tidak akan menang PRU tanpa PAS. Namun kami teruskan juga kerana kami yakin itu satu-satunya jalan untuk menewaskan BN dalam PRU 2018 yang membuka jalan untuk beliau keluar dari penjara. Begitu juga di saat beliau berada di tempat yang paling bawah kerana dicemuh rakyat dan rakan dalam PH sendiri apabila gagal membawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong beliau selepas Sheraton Move. Izzah mendatangi saya berkali-kali dan memujuk saya untuk kembali dalam keadaan saya cukup gembira dan selesa
dengan kehidupan saya sebagai rakyat biasa ketika itu. Saya kembali dan membantu setakat yang terdaya dalam masa yang singkat. Alhamdulillah, dari situ Datuk Seri Anwar diberi peluang menjadi Perdana Menteri. Soal tidak setia ini hanya ditimbulkan secara tiba-tiba kerana saya berpandangan kita mesti lebih berani membuat perubahan walaupun rakan kita dalam kerajaan dan pihak berkepentingan lain kurang selesa. Sebab itu harapan rakyat kepada kita. Pandangan saya juga makin tajam apabila saya kurang selesa dengan beberapa perkara takbir urus dalam kerajaan, terutamanya yang melibatkan badan penguat kuasa seperti SPRM. Juga apabila beberapa perkembangan menunjukkan kita mula membina kroni tersendiri yang jadi kaya secara tiba-tiba dan ada pengaruh besar dalam kerajaan, sedangkan mereka tidak ada pertanggungjawaban pun dalam kerajaan atau kepada rakyat. Tingkah laku mereka dan juak-juak kepada kroni-kroni baru ini tidak ubah seperti yang berlaku semasa BN dan PN dahulu. Suara-suara saya mengenai perkara-perkara ini yang tidak disenangi. Dari situ timbul tuduhan tidak pandai bekerja sepasukan atau ada ego dan macam-macam yang lain. Dari pandangan mereka, kalau saya telan bulat-bulat semua ini dan mensucikan semua kerana kononnya kami semua satu parti, barulah saya tidak ada ego. Penulisan terbaru ini yang memberi gambaran bahawa saya bercita-cita besar ke arah nak sailang Datuk Seri Anwar adalah versi baru dalam cerita yang sama. Pada mulanya ada cubaan meracun penyokong PH dan rakyat. Konon saya tidak pandai jaga akar umbi. Bila saya berpendirian, kalau jaga akar umbi itu maknanya tabur duit, lantaklah kamu nak kata apa dan saya tidak akan terjebak. Kemudian ditukar pula kepada merajuk sebagai alasan untuk izah mencabar saya. Apabila saya letak jawatan dan dengan rela hati mengusungkan jawatan empuk kerajaan, walaupun ditawarkan menjadi timbalan Presiden lantikan, versi itu mati di situ sahaja. Sekarang ada versi baru. Kononnya saya mencabar Perdana Menteri kerana tidak sabar dalam mengejar cita-cita politik. Saya tidak kenal Liana Marzuki dan tidak pernah berjumpa beliau. Saya tahu beliau lebih kenal Izzah dan saya tidak salahkan beliau jika versi Little Birds di sana sini yang dirujuk oleh beliau itu hanya datang dari satu kumpulan. Cuma saya harap PKR dan pimpinan baru yang ada ini cukup-cukuplah melatah dan meloncat setiap kali saya bagi pandangan. Keputusan itu telah dibuat oleh PKR. Ramai pimpinan yang ada sekarang bersekongkol dengan keputusan itu. Apabila nasi sudah menjadi bubur, adalah tidak matang untuk berharap saya akan telan bubur itu bulat-bulat seperti yang mereka kehendaki. Saya bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pengundi dan kepada saki-baki pimpinan yang masih bersama di dalam PKR yang mahu melihat politik yang lebih bersih dan bebas dari rasuah. Bukan politik feudal yang bertuangkan batang tubuh. InsyaAllah, saya akan melaksanakan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Yang selebihnya, lebih baik PKR, Datuk Seri Anwar dan saya sendiri ambil jalan masing-masing yang berlainan. Saya tidak nampak jalan yang akan membawa saya kembali ke dalam barisan pimpinan PKR di masa akan datang.